Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh warga SMK Pinar Tunggal dan para penonton. Pada hari ini, Khamis 30 Julai 2026, akan diadakan majlis semerbak budi seharum bukti sempena persaraan dua orang warga pendidik yang kami amat sayangi, iaitu Cikgu Saadah binti Ayub dan Cikgu Zulfaimin bin Hamid. Majlis yang bertemakan adab Melayu klasik ini dibawakan khas daripada kelab guru dan staf juga para pelajar. Semoga persaraan ini membuka lembaran baru bagi dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan dan keberkatan. Terima kasih cikgu. Jasa kalian tetap abadi dalam lipatan sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal. Saya Wan Muhammad Koyum dan rakan saya Muhammad Muhaimin melaporkan dari TV PSS Ibnu Khaldun. Sekian, terima kasih. Yang diraihkan Encik Zulfaimin bin Hamid dan Puan Saadah binti Ayub. Ya Allah, pada saat dan detik yang bersejarah ini, kami menghulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan rahmat-Mu. Kau limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal seperti putus asa dalam mempertimbangkan di sekolah ini. Semoga selepas bersama nanti, mereka berdua dikurniakan kehidupan yang penuh gembira. Kami berminta berani dan mencerminkan rasa setinggi-tinggi penghargaan kepada dua insan istimewa yang telah mencurahkan bakti di sekolah kita ini. Selama bertahun-tahun, Cikgu Zulfaimin bin Hamid dan Cikgu Saadah binti Ayub telah membimbing, mendidik dan membentuk sastra kami tanpa membina erti benar rendah. Cikgu yang selama ini akan bersama mengajak murid-murid cara untuk melukis, mewarna atau membaca. Anda sebenarnya mengajar mereka bagaimana untuk melihat kebesaran dunia kepada sekolah. Tiada kata yang saya katakan selain ucapan terima kasih. Mudah-mudahan sempadan yang diberikan akan mengalir dalam pahala buat cikgu sebagai mereka. Cikgu adalah kompas yang sentiasa menunjukkan arah yang betul kepada murid-murid. Terima kasih Cikgu Saadah kerana membimbing mereka menemukan arah kejayaan terbaik. Hanya bertindak sebagai ibu bapa kedua, sebagai kaunselor, rakan dan sepadan penyelamat kepada anak-anak kita. Antara kenangan yang paling bermakna sepanjang kenikmatan beliau ialah membawa rakan-rakan guru serta para pelajar menyertai pelbagai program pengelolaan dan konservasi alam sekitar dengan kerjasama WWF. Kepada semua rekan terakhir yang pernah bersama saya, terima kasih diucapkan dekat segala bimbingan, keceriaan dan sokongan yang diberikan kepada saya. Buat rakan-rakan guru yang saya kasihi, kalian bukan sekadar rakan sekerja, tapi telah menjadi sebuah keluarga yang sentiasa bersama dalam susah dan senang. Terima kasih atas segala kerjasama, gurau sendang, nasihat dan semangat yang tidak mungkin saya lupakan. 我等着来，我俩站住！我一直jalan, kita balik perjuangan. Prinsip tegak melirik diri, yang benar digenjot, yang mengelak disana. Biar dianggap berhaka, tapi memangkas celana.